Ramai orang cakap mesin ni scam. So hari ni I nak try sendiri nak tahu scam ke tidak. Kalau betul dia tak scam, senang kerja I nak kupas bawang, mesti I tak menangis lagi nak potong bawang hari ni. So hari ni I memang beli bawang banyak-banyak macam ni sebab I nak test betul ke tidak mesin ni function. Selalunya kita beli bawang bentuk macam ni kan, rupa dia macam ni. So I nak tahu kalau dia boleh pin macam ni, memang I akan okey, I akan happy. Kalau tak, I refund balik. Okey, kita masukkan semua bawang ni, segala rupa bentuk dia, kita masuk, kita letak, tunggu 30 saat. Okay, dah 30 saat. Kita tengok apa hasil dia. Korang tengok hasil dia memang cantik kan. Memang luar daripada cakap saya. Bersih je kulit bawang ni. So sekarang kita try bawang putih pula. Kalau boleh lah bawang putih ni, orang yang selalu masak mesti happy tau. Okay, kita try 30 saat. Okay, so sekarang kita tengok apa kejadian dia tahu korang. Memang cantik kan korang tengok. Dia kupas semua kulit ni bagi bersih. Memang luar daripada cakapaan I. So sekarang korang tengok hasil kejadian dia memang cantik. Memang dia kupas betul-betul kan. Jadi kalau korang yang selalu masak untuk orang ramai, memang I suggest korang beli satu, paksa diri untuk senangkan kerja kan. Jadi tekan kat beg kuning tu.